Okay. Selamat petang cik. Adik. Ya, selamat petang So kakak you cakap you pinjam saya sini lah. Pakai apa ni ini loan? Oh, ini nak settle. Dekat luar ada saya ada pinjam, ada baki lagi. So saya settle sana lah. Apa saja tambah pinjam sana lagi? Dia bunga dia lagi lah besar. Saya tak mampu nak bayar banyak sangat. Sebab tu. Dia kira you bayar tinggi. Dulu you pinjam dia berapa? Dulu saya pernah pinjam dia 9,000. Dapat tangan? Tak, mula-mula 10,000. Dapat tangan 9,000. Oh, dia ada tolak. Dia lagi tolak. Dia tak kasi penuh. So, okay kan saya punya servis? Ya adik. Okay, so ini macam kakak. So tadi sana sudah settle 4,000 lebih, betul tak? 4. So you total yang loan dengan I yang 12,000. Ya. Okay, so sini lagi ada 7,000, RM40. Kakak kira dulu tengok ngam tak? Okay, ngam So dapat penuh kan? Ya. Okay. So kakak, itu social media banyak orang kata I scammer, betul tak? You tengok orang betul-betul dekat you punya muka depan, I scammer ke apa? Tak ada adik, you betul-betul orang. Betul-betul orang kan? Ada scam. Okay thank you kakak. Thank you adik, thank you